Harta-harta haram ini, ia sepatutnya milik rakyat, Wun. Jangan risau tuan, Wira-Wira Amla dah sedia. Kita akan pastikan aset negara kembali ke tangan yang betul. Satu lagi pengubahan wang haram dikesan. Gerak sekarang. Harta ni nampak mewah, tapi baunya rasuah. Di bawah akta ini, setiap sen yang diseleweng akan dikembalikan. Kerja kita bukan sekadar menangkap, tapi memastikan keadilan untuk rakyat.